Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusaini bin Ahmad. Kali ini kita akan cuba berbicara tentang isu-isu kewangan. Terutamanya tanda-tanda anda menghadapi masalah kewangan. Fokus kita lebih kepada penjawat awam lah. Okey. Saya akan senaraikan 6 tanda yang paling utama anda ingin tahu. Mari saya ceritakan. Tanda yang pertama, kerap kali dihubungi pemungut hutang. Seringkali kita dihubungi secara telefon ataupun dicari di tempat kerja, di rumah atau di mana-mana sahaja. Ini juga merupakan tanda kewangan kita bermasalah. Kedua, bayaran pinjaman di dalam slip gaji melebihi 60%. Seringkali penjawat awam membuat potongan gaji untuk pinjaman, pembelian kereta, pinjaman peribadi melalui slip gaji. Dan jika slip gaji pemotongannya melebihi 60%, dia dikira sebagai mempunyai masalah kewangan. Yang ketiga, wang tidak mencukupi untuk perbelanjaan. Gaji yang dapat setiap bulan itu selalunya habis pada awal bulan untuk membayar segala bil dan perbelanjaan sehinggakan tidak cukup, malah perlu membuat pinjaman untuk berbelanja seterusnya. Bagi yang memakai kad kredit berada di tahap maksimum. Yang kelima, menerima notis saman hutang, terutamanya daripada institusi kewangan, sama ada daripada bank ataupun koperasi-koperasi. Dan yang terakhir, menggunakan pinjaman baru untuk menyelesaikan pinjaman lama. Mudah katanya, overlap lah. Okey. Dan jika anda mempunyai tanda-tanda ini, anda merupakan seorang yang menghadapi masalah kewangan. Bijak wang, anda berwang. Sekian, terima kasih.